Dalam dunia ini, ada satu perkara yang sangat mudah berjangkit. Bos, dah pukul 4 petang bos. Saya gerak dulu bos Nanti apa-apa bila je. Tak relate lah Mamat tu. Macam lah ada bini kat rumah kan. Entah-entah pergi dating agaknya. Tengah bulan puasa pula tu. Bang. Allah, terima kasih bang, terima kasih. Ya, Banyak. Okey. hati-hati bang. Tadi. Apa benda tu? Acak-acak baik-baik tunduk. Aku dia buat. Tu. Orang baik. Saya pakcik. Kita daripada orang baik, jadi makanan berbuka. Sama berbuka pakcik. Baik. Terima kasih. Salam. Kita daripada orang baik. Ni makanan berbuka. Terima kasih bang. Abang ada pack makanan lebih tak bang? Lebih. Ada lagi lah. Ada lagi. Alhamdulillah bang. Saya rasa saya nak lebih lah sebab keluarga saya kat rumah tu ramai. Berapa banyak? Boleh lah bang dalam 6 pack makanan. 6. Ramai Boleh lah. Terima kasih bang. Kau cukup tangan tak ni? Banyak ni nak buat. Syukur bang. Boleh. Okay. Lagi 2. Lagi 2. Banyaknya Mamat tu ambil. Dia bukan ada keluarga pun. Tante Mamat tu pergi jual dekat bazar. Dia bukan berduit pun. Kan? Apa benda dia buat ni? Oh, ni rupanya kerja dia. Kena bagi tu budak office ni. Aduh. Bos okey bos? Bang, saya tak ada duit nak berbuka. Boleh abang tuan belikan saya roti? Tak boleh adik. Ambil duit abang ni. Beli makanan ya. Terima kasih bang. Dia bukan orang senang. Kadang-kadang duit dia sendiri pun tak banyak. Tapi dia tetap memberi. Pakcik, selamat buka. Ya. Kan nak minum guna apa?
Kami nak minta maaf kerana salah faham kami selama ni. Saya tak ambil hati pun bos. Tapi sakit jugalah bos tolak saya tu. Saya minta maaf ya. Saya maafkan bos. Tapi janji bos, next month gaji saya naik Ya. InsyaAllah, insyaAllah. Bos nak jadi sukarelawan tak? Okey juga. Kamu ke? Tanpa banyak kata, kebaikan mula berjangkit. Dari seorang, kini ramai yang turut sama berkongsi. Jangan tunggu kaya untuk membantu. Kadang, sedikit yang kita ada mampu beri kebahagiaan besar. Nak berapa bang? Satu je? Okey. Terima kasih bang. Sebarkan kebaikan. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Kami ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf lahir dan batin.